Ya, ada kata pujangga mengatakan bahawa di sebalik kejayaan, kehebatan seorang menteri, itu adalah kerana penjawat awamnya di belakangnya. Dan jika seorang menteri itu lembab, jangan salahkan penjawat awam pula ya. Umpamanya penghabusan subsidi minyak umpamanya, di belakangnya yang merangka strategi adalah penjawat awam. Begitu juga dengan pembangunan sistem padu. Penjawat awam yang di belakang membangunkannya. Ideanya daripada menteri. Ya betul, idea menteri, tapi yang buatnya adalah penjawat awam. Dan menteri selalunya ambil kredit. Dan sebab itu dikatakan Tengku Zafrul, YB Miti agak kecewa. Kerana beliau mengatakan kritikan terhadap ATR, iaitu perjanjian dagang timah balas dengan Amerika, adalah juga kritikan kepada penjawat awam. Lebih kurang betul lah tu. Kerana yang merangkakan perjanjian itu adalah penjawat awam, bukan 100% YB Zafrul. Tapi hakikatnya YB Zafrul kena jawab lah. Memang kena jawab. Dan penjawat awam juga kena bantu YB Zafrul menjawab semua tomahan itu.